Hai semua, selamat kembali ke Suara Insider. Baru-baru ini, satu rakaman video menunjukkan penumpang sebuah tren metro di Hanoi terpaksa membuka payung di dalam gerabak kerana siling tren itu mengalami kebocoran. Air menitis tanpa henti, memaksa penumpang berpindah ke bahagian lain untuk mengelak dari hujan dalam tren. Insiden aneh ini segera mencetuskan perbincangan hangat di media sosial. Menurut laporan media tempatan Vietnam, kejadian berlaku di laluan metro Chat Linh, Ha Dong. Perakam video tersebut, Nguyen Tan Binh, meluahkan rasa kecewa, "Saya hampir 50 tahun, tak pernah lihat perkara macam ini di mana-mana tempat di dunia." Kenyataan ini segera mendapat perhatian ramai dan menjadi perbualan hangat dalam talian. Susulan insiden memalukan itu, syarikat Metro Hanoi tampil memohon maaf kepada orang ramai. Mereka menjelaskan bahawa kebocoran berlaku akibat kerosakan pada sistem kawalan penghawa dingin, menyebabkan air bertakung lalu menitis ke dalam tren. Pasukan teknikal telah dipanggil untuk membuat pemeriksaan menyeluruh, namun siasatan lanjut mendapati bahawa laluan metro tersebut merupakan salah satu projek di bawah inisiatif One Belt One Road, BRI, tajaan China. Laluan ini mula dibina sejak 2011 dan hanya mula beroperasi pada 2021, dikendalikan oleh China Railway Six Group, manakala gerabak pula dihasilkan oleh syarikat dari Beijing. Chat Linh, Ha Dong merupakan laluan metro pertama di Hanoi. Sepanjang 13 km dengan 12 stesen dan kelajuan maksimum 80 km sejam. Setiap tren terdiri daripada 4 gerabak dengan kapasiti maksimum 1,000 penumpang. Namun begitu, masalah projek ini bukan sekadar kebocoran air. Sepanjang tempoh pembinaan, projek ini mengalami pelbagai kelewatan, masalah pembebasan tanah, kekurangan dana, dan beberapa insiden kemalangan yang mengorbankan nyawa. Pada asalnya, kos projek ini dianggarkan sekitar $550 juta Amerika, tetapi meningkat kepada $870 juta Amerika menjelang 2017. Lebih memalukan, meskipun projek ini dianggap sebagai kemajuan penting, sambutan orang ramai sangat mengecewakan. Semasa hari pertama jualan tiket, hanya sekitar 12,000 orang yang menggunakan perkhidmatan ini, dengan purata kira-kira 60 orang satu tren, hanya 8% daripada kapasiti sebenar. Seorang pesara dari kawasan Ha Dong, Nguyen Van Tan, berkata dengan nada kesal, selepas lebih 10 tahun pembinaan, dengan kos melebihi jangkaan sebanyak 9 trilion dong, pihak berkuasa berulang kali berjanji tren akan beroperasi, tapi akhirnya gagal menepati janji. Ini sebabnya orang ramai berasa marah dan hilang kepercayaan. "Kami ada sebab untuk marah kerana ketidakjujuran dan kos yang melambung." Beliau juga menyuarakan pandangannya terhadap kontraktor dari China. "Saya tidak percaya pada kontraktor China. Saya tidak puas hati dengan sikap lambat mereka. Kalau boleh pilih semula, saya akan pilih Jepun atau cuba untuk projek pengangkutan awam. Negara-negara itu terbukti lebih baik dalam pelaksanaan projek." Masalah projek metro Hanoi ini bukan kes terpencil. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, semakin banyak projek infrastruktur yang dibiayai China di luar negara mengalami isu kualiti yang serius. Apa yang disebut sebagai projek teras BRI seringkali menjadi bahan jenaka. Bahkan ada netizen menyindir bahawa kualiti projek luar negara sudah jauh lebih baik berbanding projek dalam negeri China sendiri. Contohnya, pada April 2025, berlaku kejadian kebocoran besar di stesen Nampu Bridge, laluan 4 metro Shanghai, air mencurah seperti air terjun. Pihak berkuasa menyatakan ia hanya kebocoran paip tempatan, tetapi kenyataan itu disambut sindiran pengguna internet. Kalau ini kebocoran tempatan, kalau kebocoran menyeluruh, habis satu stesen tenggelam agaknya. Pada tahun 2024 pula, netizen melaporkan stesen metro Tiantong Road di Shanghai mengalami masalah yang sama, lantai penuh air. Seperti boleh menonton air terjun di dalam stesen kereta api bawah tanah. Ramai percaya bahawa punca utama masalah ini ialah ketidakjujuran semasa pembinaan. Kontraktor mengambil jalan pintas, menggunakan bahan berkualiti rendah untuk menjimatkan kos. Namun, lebih mendalam lagi, masalah ini berpunca daripada sistem korupsi yang berakar dalam pentadbiran China. Penganalisis mendedahkan bahawa budaya, makan komisen dan sistem subkontrak berlapis menyebabkan bajet projek disedut sebelum sampai ke tapak pembinaan. Seorang bekas pekerja industri pembinaan mendedahkan, projek bernilai 100 juta, bila sampai ke tangan kontraktor, mungkin tinggal 10 atau 20 juta sahaja. Yang lain semua masuk poket orang tengah. Hasilnya, kawalan mutu gagal, pemeriksaan teknikal hanya formaliti. Dan struktur binaan akhirnya tidak menepati piawaian,
lebih membimbangkan, BRI bukan sahaja membawa projek bermasalah, malah berisiko menjadi alat pengintipan. Seawal 2019, pakar keselamatan di Amerika Syarikat sudah memberi amaran mengenai bahaya sistem pengangkutan awam buatan China. Mereka bimbang sekiranya sistem kamera atau sensor di dalam tren boleh digunakan untuk mengintip pegawai penting negara asing, termasuk pegawai kerajaan dan ketenteraan. Akhbar Washington Post pernah mendedahkan bahawa pihak berkuasa Amerika Syarikat mula mengetatkan syarat tender pembelian tren bawah tanah untuk menghalang syarikat China daripada memenangi kontrak bernilai berbilion dolar. Kementerian Pertahanan AS juga menyatakan kebimbangan bahawa BRI bukan sekadar pelaburan infrastruktur, tetapi berpotensi menjadi ancaman keselamatan nasional. Bekas jurucakap Pentagon, Kolonel Mike Andrews, berkata, Parti Komunis China menggunakan taktik ekonomi yang menindas, termasuk jenayah siber yang disokong kerajaan, dan ini menambah kebimbangan terhadap penglibatan syarikat China dalam infrastruktur penting, sama ada kereta api atau rangkaian 5G. Kini, satu demi satu projek BRI mula terdedah kelemahannya. Di Thailand, runtuhan bangunan berkait pelaburan China mengejutkan dunia. Begitu juga di Myanmar, Ecuador, Pakistan, Uganda, Angola, dan Kemboja, projek-projek yang ditaja China kerap berdepan isu keselamatan dan mutu. Semakin banyak negara mula menyedari bahawa projek-projek One Belt One Road bukan sekadar kegagalan kejuruteraan, tetapi juga lambang korupsi sistemik dalam kerajaan China. Projek-projek ini bukan sahaja merugikan dari segi keuangan, malah boleh mengancam keselamatan rakyat di negara yang menerima pelaburan tersebut, apabila lebih banyak negara sedar akan bahaya sebenar di sebalik retorik pembangunan China. Mungkin saat kejatuhan pengaruh Beijing semakin hampir. Baiklah, inilah video yang saya ingin syarikan hari ini. Harap jangan lupa berikan like, share, dan subscribe. Terima kasih menonton, kita jumpa lagi.